Penyanyi terkenal ni saja nak buat social eksperimen. Dia nak tengok kalau dia nyanyi dengan suara yang sama yang biasa gegar satu stadium tanpa rupa selebriti, orang nak dengar ke? So ini Sonu Nigam. Dia lah penyanyi tu. Kau tak kenal kan? Aku pun tak kenal. Tapi dia yang nyanyi lagu ni. Har pal yahan jo hai sama Sonu punya lagu, Shah Rukh Khan dapat nama. So 20 Januari 2016, Sonu Nigam menyamar jadi pakcik tua bawa harmonium, duduk tepi jalan dan mula menyanyi. Suara dia masih sama, halus, lembut, penuh jiwa. Har ghadi badal rahi hai roop zindagi. Tapi semua sibuk buat-buat tak dengar suara. Tak ada hujan, tak ada ribut. Penjual sayur berhenti macam kena sihir dengan suara tu. Tapi belum habis lagu dia dah angkat bakul. Lepas tu datang seorang lelaki. Nama dia Shahbaz Ali. Dia berhenti dengar, senyum dan cakap, "Uncle nyanyi lagi sedap dari Sonu Nigam." Padahal memang si Sonu Nigam. Ali minta kebenaran untuk rakam dan masa itulah orang lain pun mula kerumun tengok pakcik ni nyanyi. Habis je lagu, Shahbaz Ali hulur tangan, dia selit RM12 dalam genggaman. RM12 tu 60 sen duit Malaysia. Balik rumah, dia bingkaikan duit tu, letak sebelah semua pingat dia. Dia cakap, "Ini hadiah paling jujur yang aku pernah dapat." So ya, eksperimen dia berjaya. Kau tak perlu muka artis, asal suara kau power, orang tetap notice.